Balik daripada kebun, kita dapat sebanyak ini. Malam ni kita nak timbang. Yang ni dah timbangan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu ni 1 kilo. Ni penimbang dia. Okey? Kitchen scale. Maksimum dia boleh berat dia boleh terima berat 10 kilo. Sekarang ni kita letak lah, tengok berapa banyak dia boleh timbang. Ini berapa banyak kita dapat. Okey, hasil kita hari ini. Saya nak buat ni 848. Okey ni 848. Kita nak jadikan dia 1000 lah. 1000 tu 1000 gram. 1000 gram bermakna 1 kilo. Berapa reading dia? Sekejap, sikit lagi. Dah nak tumbang pula dah. Kita balance sikit. Okay, alright. Belum lagi. Dah lebih.